Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Disebabkan ramai kawan-kawan kita semua kan duduk pakat duk tanya dah. Nak tengok suasana kampung. Lepas tu duk tanya, Nina tunjuklah suasana kampung. Jadi hari ni saya nak tunjukkan dekat korang. Nak kongsikan biar kita boleh tengok sama-sama. Di awal video tu kita nampak ada tu ayam tengah lari-lari. Pergi mana tu ayam? Entahlah, kita pun tak tahu. Tapi tak apa. Sebabkan ayam tengah berlari-lari, nampaknya kita pun kena berlari-lari juga untuk mengejar ayam tersebut. Tak. Kalau lari kejar ayam tu namanya orang tak ada kerja ni. Saya berlari-lari nak tunjukkan dekat korang suasana kampung. Kampung ni, tepi belah kanan dia, ada taman perumahan, ada masjid, semua, bukan masjid lah surau. Semua berdekatan. Tapi belah kiri pula, kalau korang belok, korang akan jumpa lah kampung ni. Kampung ni simple je kalau kita tengok, tapi dia lain daripada yang lain. Sebab apa? Korang nantikan. Sekejap lagi saya akan bagi tahu dekat korang. Tengok ni, di awal video, di awal masuk kampung ni, dah cantik dah suasana ni. Dia masuk sini kan, rasa macam sejuk je. Sebab apa? Sebab banyak pokok. Sebab banyak pokok lah. Udara rasa macam sejuk, segar kan. Kat belah sini kalau kau nampak, dinding ni belah kiri saya kan. Okey, belah kiri tu, dinding tu merupakan dinding taman perumahan. Okey. Kemudian, kampung ni turut terdapat ladang getah. Jadi, ini merupakan salah satu sumber kewangan bagi orang kampung lah. Okay, yang dah berusia-berusia nak kerja kelang tak boleh kan. So, dia orang pun datanglah sini, kerja kat sini. Selalunya dia orang akan tore getah ni macam biasalah pagi-pagi kan. Kalau tore getah malam-malam kan terkejut pula korang. Okay, saya nampak ni, dia punya mangkuk tu still kosong lagi. Getah tu baru sikit-sikit je. Sebab pagi tadi dia orang dah ambil getah tersebut. Sebenarnya kan, kerja kat ladang getah ni pun boleh katakan seronok juga tau. Sebab saya tengoklah kan pagi-pagi kalau kita keluar awal pergi beli nasi lemak ke apa kan. Nampak duk makcik-makcik, pakcik-pakcik mereka duk korek getah sambil sembang sana, sembang sini, gosip sana, gosip sini. So kita tengok rasa macam nak join sekali pun ada. Lepas tersedar balik, tahu ingat, tujuan kita nak pergi beli nasi lemak bukan nak dengar mereka gosip. Dan tada, ini lain daripada lainnya. Kampung ni memang sangat-sangat banyak pokok buah-buahan dan yang paling banyak adalah durian. Yes. Memang banyak sangat durian dekat kampung ni. Musim durian ke? Tak musim durian? Tak musim durian, tak ada durian lah. Tak musim durian, ya ada durian kan. Tapi bila betul-betul musim durian, semua pokok penuh. Dan kalau korang masuk je kampung ni, korang akan bau durian dah. Confirm lapak. Percayalah cakap saya. Masuk je kampung ni, terus cium bau apa? Bau durian. Rasa macam lapaknya, lapak durian. Mungkin bagi kita sebagai orang yang suka kat durian, kita akan suka. Tapi orang yang tak berapa suka tu, mungkin bagi diorang ini merupakan salah satu masalah lah ya. Tapi macam saya suka durian, so saya sukalah kan. Gitu. Rumah ni korang tengoklah. Kita tengok, Allah cantiknya. Dah macam banglo satu tingkat lah kita tengok. Dah lah besar, cantik, moden. Dia macam moden dengan klasik. Itu sebab tepi-tepi ada pokok semua tu kan cantik. Kemudian korang kena berjalan dekat lorong kecil ni. Sambil-sambil berjalan tu macam biasalah ya. Pokok durian memenuhi seluruh ruangan. Jalan sana durian, jalan sini durian, jalan depan durian, jalan belakang durian. Memang serba durian. Yang paling bestnya, jalan dia korang tengok. Dia tak ada yang berlubang-lubang ke, jalan tak berlubang-lubang ke, tak ada. Cantik, elok, bersih. Okey, rumah-rumah pula macam biasalah basic, benda basic, aircon lah, astro lah, kereta lah. Yang ni nak mau bercakap dah sebab benda ni semua korang dah tahu dan dia memang ada dekat setiap rumah kampung di Malaysia. Jadi, contohlah macam kalau saya buat video. Rumah di Malaysia ada aircon. Wow. No, tak perlu macam tu sebab kita sebagai orang Malaysia bagi kita benda-benda basic. Gitu basic. Tak perlu nak di-wow-wowkan. Kecuali bila orang dari luar negara datang kat negara kita and then dia buat konten, dia tulis kampung di Malaysia, rumah kampung di Malaysia ada aircon. So mungkin dia orang akan terkejut. Gitu kan. Kalau kita ni takkanlah nak terkejut kut. Dan macam biasa, tanaman ada di mana-mana. Tak kisah pokok limau pura, pokok limau, pokok cili, semuanya ada. Cantik kan kampung ni? Dah lah penuh dengan sayur-sayuran, buah-buahan. Serba ada, serba lengkap.
Kadang-kadang saya bila datang kampung jiran-jiran apa semua ni kan, rasa macam cantiknya kampung diorang ni. Kampung kita pun cantik tapi rasa macam kampung diorang ni lebih unik gitu. Faham tak? Sebab iyalah kita kan jarang ronda kampung. Kampung jiran kita apa semua tu, kampung tepi, kampung belakang, kita jarang ronda. So bila sekali kita pergi ronda, of course lah kita akan macam, wow, cantiknya. Of course kita akan rasa macam tu. Yang tu benda normal lah itu. Kan kejap lagi ada yang kata kat saya, banyak benda normal kau ni. Yelah, bukan apa, janganlah terkejut. Korang nampak rumah kat depan tu, rumah kecil tapi kereta mewah. Rumah kecil tapi kereta mewah. Mungkin rumah sewa sahaja tapi kereta je lagi mewah. Tantang lagi mewah dari kereta kita. So, kat video ni simple je sebenarnya. Saya just nak beritahu dekat korang. Suasana kampung, pemandangan di kampung. Benda yang sama tapi korang nak tahu tak sebenarnya nak bandingkan kampung dengan bandar ni tak boleh. Kampung dia ada vibe-nya tersendiri yang tak boleh dikalahkan oleh bandar. Mungkin ada orang akan kata kampung mana ada apa-apa. Kampung tu kosong je. Macam hutan je penuh dengan pokok. Rumah buruk-buruk. Mungkin ada orang yang akan kata macam tu tetapi realitinya tidak. Kampung dia ada tempat khas di hati orang yang contoh orang yang suka natural, suka benda-benda yang senyap gitu kan. Kampung ada tempat khas. Gitu. Ramai yang kata bandar lebih bagus lah, itulah, inilah. Tapi sebenarnya tidak, ya. Kampung, bandar, kedua-duanya mempunyai kelebihan masing-masing. Tetapi nak bandingkan tak payah. Sebab macam yang tadi saya beritahu, ada kelebihan masing-masing. Macam kita sebagai manusia sekalipun, kita pun ada juga kan kelebihan dengan kekurangan kita. Betul tak? Pokok durian kat mana-mana, pokok pisang, pokok buah ini, pokok buah itu. Pokok asam keping pun ada, pokok buah asam keping. Bulat-bulat kalau kuning tu, dia macam, pokok dia lebih kurang macam pokok manggis je sebenarnya. Tapi buah dia kalau kuning. Buah dia pun lebih kurang macam manggis. Simple je. Cumanya buah dia lebih besar dengan warna dia berbeza. Dulu-dulu kan, first saya nampak pokok ni, pokok buah asam keping, terkejut tau macam ni buah apa pula ni? Rupa-rupanya asam keping. Buah-buahan yang lain contohnya macam kelapa, pisang, semua tu memang ada. Dan yang paling best, bunga kantan pun siap tanam sendiri. Semua ada, serba lengkap. Tak payah dah susah-susah nak pergi beli kan? Jadi okeylah semua, sampai sini je video kita untuk kali ni. Jangan lupa like, subscribe and share. Assalamualaikum.